Ha? Flotilla dah jadi Kotela dah. Aduh, itulah aku cakap. Daripada dulu lagi aku cakap. Korang ni jangan jadi bodoh. Tengok orang bercakap sikit. Tengok orang buat memek muka Islamik sikit. Habis. Dalam spender semua nak gadai lah. Apa punya bengap. Daripada awal dulu aku dah cakap misi Flotilla ni wayang. Pada masa tu ramai bodoh-bodoh ni meloncat. Kalau aku tanya pasal apa pula korang meloncat, dia orang pun tak tahu. Itu misi demi Gaza. Itu bukan misi demi Gaza. Itu misi demi Flotilla. Tengok pada cerita, subjek, perkara utama dia adalah demi anak-anak Palestin. Tapi hari-hari dia ada update tentang misi dia. Tentang kapal dia. Tentang kejadian apa yang dia lalui. Dia nak cerita pengalaman dia. Bukan dia nak cerita pasal anak-anak Gaza tu. Tak jelas lagi. Dan kemarin tak silap aku, ada seko tu yang hitam Pirate Caribbean tu, dia pula pergi buat cerita kata kami sedang diserang pula. Logik ke dia kena serang? Allah bagi akal suruh kita fikir. Yang tak payah fikir main redah ni tu, lembu, kambing, babi, binatang, haiwan. Dia tak payah fikir sebab dia tak ada akal. Tahu? Sebab tu aku cakap tu, Badli Shah, apa tu, ustaz tu? Bodoh tu ustaz tu. Ada pula dia cakap Allah tak kira apa ni bahaya tak bahaya. Allah kira kau pergi tak pergi. Dia nak turun kereta dia, Wildfire ke Alphard ke kereta bodoh dia pun dia hati-hati kaki dia. Takut tersandung jatuh tersembam kan? Sebab apa? Itu tandanya Allah bagi akal suruh fikir, jaga diri. Semalam keluar pula cerita kami sedang diserang. Kepala bapak kena serang. Israel tu bodoh benar lah nak serang kapal kosong. Dia tak payah serang. Dia bawa dia punya marine punya kapal. Dia datang kat kau. Dia cakuk kapal kau tarik pergi ke darat. Dia lempang kau pakai kotel. Dia lempang kau. Kau boleh demam tau. Kan? Alah. Ini misi Flotilla ni mesti koyak punya. Confirm. Balik Malaysia muka mesti kena ludah punya. Confirm punya. Kan? Sebab apa? Inilah geng-geng yang suka duk main-main wayang ni ada. Orang Melayu kita ni, di mana ramai, di situlah dia nak bertinggik. Dia bukan reti pakai akal fikir pun. Daripada dulu. Kena tipu dengan penjajah, kena tipu dengan orang politik. Kena tipu dengan orang-orang yang menunggang agama. Ni lah macam ni. Pada pandangan orang, bekas serviceman macam aku, ex-serviceman. Satu-satu misi kalau aku tengok, aku tahu ni misi ni apa dia. Dia ni buat apa, dia ni buat apa. Tahu? Kebenaran seseorang dalam berkata-kata tu ada pada wajah dia. Faham? Kau tengok muka orang. Muka ni memberi 1001 makna tau. Sebab tu ambil uduk basuh muka. Pasal apa? Dekat muka ni lah kita boleh nampak penipu tu. Kat muka ni lah kita boleh nampak dia tu jujur. Kat muka ni lah kita nampak sombong. Kat muka ni lah kita nampak miskin. Tahu? Kat muka ni lah macam-macam ada. Ego semua ada kat muka tu. Jadi kalau kau tengok orang-orang yang bercerita tentang misi Flotilla, yang pergi misi Flotilla ni, kau tengok muka dia bercakap. Orang tanya lain, dia jawab lain. Orang cerita lain, dia jawab lain. Dia boleh maki je netizen. Habis dia. Dia kira total loss. Sebab apa? Emosi marah dia sendiri, dia tak boleh jaga. Macam mana dia nak berdepan dengan Israel tu? Kesabaran dalam diri dia sendiri, dia tak boleh jaga. Macam mana dia nak berdepan dengan Israel? Ada pula kapal Israel sedang menyerang kami. Itu semua wayang lah tu. Kan? Jadi masa mula-mula punya misi Flotilla, aku kecam, aku kata, ni semua wayang. Siapa yang sokong aku? Pada masa tu tak ramai yang sokong aku. Yang aku ingat, Datuk Zarin, Papa Gomo. Dan adalah kawan-kawan aku yang menyokong, tetapi mereka lebih kepada mengambil langkah-langkah freeze. Sebab apa? Tak tahu ni macam mana nak sokong mana satu ni. Yang ni Islamik, yang jebat ni dia duk tibai kat sini. Hari ni semua orang nampak.
Semua orang dah mula maki misi Frotilla ni. Pasal apa? Kalau benda tu memang busuk, memang tai, dia duduk dalam pampers jenal tu, tetap akan bau juga. Sebab tu Allah Ta'ala bukakan mulut dia, suruh cerita pasal pampers dan kotak kasut. Sebab apa? Hari ni Allah nak tunjuk. Kau balut pakai kotak, pakai pampers sekalipun, tai yang kau simpan yang itu hari orang tak boleh hidup, hari ni orang dah mula boleh hidup dah. Itu tai lumur sorok mana? Barang busuk, lambat cepat mesti orang bau punya. Sudah-sudahlah tu bangsa aku orang Melayu ni. Asyik kena tipu manjang. Faham tak? Kena tipu pekat-pekat ni. Melantik seorang pemimpin, muka tak tengok. Satu hal lah. Kan? Bagi dia, muka ni tak tengok. Sebenarnya dekat muka tu lah segala-galanya. Banyak ada dekat muka tu. Sebab tu ambil uduk basuh muka. Orang yang main jubur jadi pemimpin, ulul amri. Tu mati besok nak tanam mana tu? Tanam makam pahlawan. Bangkit habis semua dalam makam pahlawan tu. Pasal apa? Mat kaki jubur pun ada tanam kat sini. Cemar lah institusi makam pahlawan tu. Ini fakta aku cakap. Persoalan di sini. Anwar Ibrahim tu 2 kali, tak silap aku, kes dia main jubur, masuk jail. Hari ni dia Perdana Menteri. Kalau dia meninggal, tanam kat mana? Makam pahlawan. Semua Perdana Menteri makam pahlawan tu. Sebab tu aku nasihatkan Anwar Ibrahim review balik, bersihkan nama dia balik. Ini fakta. Nak marah apa? Nak cakap apa? MC nak cakap apa ni? Mana kau tahu Anwar main jubur? Mana aku tahu? Polis yang bagi tahu. Polis yang tangkap dia. Ada pula tanya kat aku. Bukan aku yang tangkap dia. Kau orang yang heret tilam apa semua naik mahkamah kan? Jadi fakta ada. Asas tu ada. Sudah-sudahlah tu. Misi Frotilla tu kotel semua tu. Pasal apa? Bohong je tu. Kau tengok dia balik besok dia nak buat apa? Cerita. Saya dah tulis 10 buku lah, 20 buku lah. Apa cerita tulis buku ni? Kalau nak cerita 10 buku tu, Mak Saleh tulis majalah Playboy beribu buku lah. Adakah dia orang yang cerdik, pandai, bijak, berilmu, orang baik? Tu Ali Banduan Perompak tu pun boleh tulis buku. Buku cerita dongeng dia je lah. Adakah dia orang yang berilmu, beramal, bertakwa? Pergi merompak, keluar 44 hari. Lepas tu nampak baik. Itu contoh lah kan. So sudah-sudah. Jadi Melayu yang bijak. Sebab Melayu yang bijak ni orang politik takut. Pasal apa? Kau pandai berfikir dan melihat. Kau tak percaya bodoh-bodoh. Di mana orang berlonggok, di situlah kau berlonggok. Itu pasal kau duduk rumah PPR sampai sekarang. Faham? Itu pun kena halau keluar. Faham? Melayu ni miskin minda, miskin kehidupan. Semua orang Melayu lah. Duduk kat tanah sendiri. Bukti dia. Jelas ni, bukti dia. Bangsa lain mengajar kau macam mana jaga tanah. Sampaikan bangsa lain boleh ajar Sultan macam mana nak manage tanah negeri. Tu kes kandang babi tu apa cerita? Tahu? Patut Sultan Selangor boleh haramkan dia pijak tanah Selangor ni dah. Pasal apa? Tu derhaka tu. Murka Sultan tu boleh halau dia keluar. Jajahan better. Dilarang kau pijak. Kau pijak, tangkap masuk jail. Jadi macam P. Ramlee kena dengan Sultan Perak dulu. Kalau aku bukan nak jadi batu api kan, tapi kalau korang ajar biadab sampai dengan raja-raja Melayu macam tu, sepatutnya dia dibuang negeri dah. Tapi Sultan Selangor tu mungkin dia lembut lah kan, malas kan. Bukan dia tak boleh buat. Kuasa raja-raja lebih melepasi kuasa politik. Kau nak biadab apa lagi? Pun ramai orang jilat juga tu. Orang Melayu pula tu yang jilat tu. La ilaha illallah aku kata. Mereka duduk dalam parlimen yang bukan Melayu, ajar orang Melayu macam mana nak jaga negara. Sama macam penjajah British datang tanah Melayu, dia jajah tanah Melayu ni, dia bagi tahu apa? Orang Melayu tak tahu jaga tanah.
Sampai sekarang 70 tahun dah merdeka, mentaliti orang Melayu masih macam tu lagi. Bila nak maju? Tu pasal kapal flotilla bodoh-bodoh macam tu pun, muka-muka macam tu pun pergi, kencing korang lenjun kepala boleh percaya. Barang tak sampai, yang sampai TikTok beg kuning sampai. Bodoh apa ni? Itu muka jenal, muka-muka pirate tu semua nak masuk longkang. Balik Malaysia besok muka masuk longkang. Sebab apa? Sebab penjilat dia, hanya penjilat dia je akan jilat dia. Sekarang ni ramai orang dah sokong jebat derhaka. Aku tak minta sokong aku. Aku lebih seronok tengok korang faham dan korang dapat tengok penipuan yang berlaku, lakonan yang berlaku. Kan? Yang pergi misi flotilla, laki kena tangkap. Buat bisnes haram. Tapi kalau tengok laki dia apa? Macam tentera Imam Mahdi. Kena tipu, kena kencing cukup-cukup. Orang simpan janggut kerana sunnah Nabi. Dia simpan janggut perangai macam babi. Contoh, kan? So hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Kau tengok saja muka orang, kau tengok penampilan dia, kau tengok percakapan dia. Dia ni Islamik ke tidak? Kalau dia tidak berfikir sebagai orang Islam, tidak bercakap seperti orang Islam, dia cerita pasal perjuangan ke Gaza, dia kencing. Itu tanda dia menipu. Orang yang nak pergi misi-misi macam tu, mestilah orang-orang yang berimejkan Islam. Dia betul-betul kerana Allah, jiwa dia, hati dia. Ini dia takut pada kecaman netizen. Bukan dia tengok misi dia. Kita dok cerita, dia dok update pasal misi dia. Pasal kapal dia. Pasal dia berada kat laut. Dia dok bersoal jawab tentang kecaman netizen. Dia bukan dok cerita kat kita pasal keadaan di Gaza. Keadaan anak-anak Palestin sekarang ni kat sana macam mana. Bukan itu yang dia update. Dia lebih banyak update apa dia buat. Sebab itu tanda dia nak tunjuk ke orang. Dialah pahlawan. Tak kena lempang dengan kota Israel tu pun dah cukup bagus. Israel lempang dia pakai kota yang tu. Tu muka-muka macam tu. Sembang. Betul tak? Sembang gangster lah. Saya ada ramai kawan gangster India lah. Macam ni sembang orang nak pergi ke Gaza ke? Sekarang ni kita tengok siang malam dia risau kat netizen. Dia bukan risau kat anak Palestin. Kan? Tu Badli Shah yang tadi aku cerita tu sama. Bodoh juga tu. Bodoh pekak. Tengok je terhasut. Tengok je percaya. Otak Allah bagi suruh fikir. Tak nak fikir. Oh ini dah betul dah ni. Ceritalah pasal Eropah lah apa. Eropah kepala opah kau apa? Kau tengok yang sekarang lah. Tak jelas ke ni? Kau nak turun kereta pun Allah suruh pakai akal, hati-hati. Kedak tersandung kaki, muka kau pecah dekat jalan tu kan. Pergi Gaza, Allah tak pandang bahaya. Allah suruh kita pergi tak pergi je. Nampak? Bodoh lah tu.